Jenis yang sakit termasuk ular dan okay, Assalamualaikum. Okay, hari ni berjumpa lagi dengan channel Mullah Hanafi Channel. Okay guysku, hari ni kita nak bagi tahu kenapa kena minta izin dulu sebelum kita nak potong pokok guysku. Okay, sebab apa kita kena minta izin? Sebab sambil-sambil kita minta izin guysku, kita boleh perhati dekat pokok ni. Sebab kalau terus kita potong, manalah tahu ada ular ataupun ada cicak ataupun ada binatang-binatang lain, apalagi binatang yang merah ia halus. Kena memang ia pedih, sakit sangat guysku. Okey. Jadi sebelum tu korang kena minta izin, sambil-sambil minta izin tu perhati. Nampak clear baru korang tebang pokok guysku. Okey, itu saja. Okey guysku, jadi senantiasalah kita kena perhati pokok-pokok yang kita nak potong. Bukan kita boleh potong belakang. Ataupun boleh suka-suka hatilah memotong. Tak boleh guysku kalau hutan jadi sebab apa guysku, kita kena ada sopan tiap-tiap nak menebang, sebab ni pun adalah pokok tumbuhan. Jadi sebelum kita nak memotong tu, ayatlah nak minta izin lah, kita nak potong sikit. Gitulah. Jadi kepada rakan sahabat alright, tetap kita cerita juga pasal apa panggil, pasal nebang pokok. Okey, jadi sebelum nak nebang tu, pastikan kawasan-kawasan sekitar dia clear. Dari segi binatang-binatang yang apa panggil, yang sakit lah. Dia ada beberapa jenis yang sakit termasuk ular dan binatang pokok ataupun cicak, apalagi yang apa panggil, yang berbisa. Itu memang bahayalah. Jadi sentiasalah kena berjaga-jaga sebelum nak potong pokok guysku. Okey guysku, jadi kepada rakan sahabat yang mana nak try masuk dalam hutan, kalau yang tak pernah masuk tu, mungkin boleh tengoklah video ni. Jadi pertama sekali masa korang nak masuk tu, korang kena tengok laluan yang betul guysku. Macam ni. Nampak dia straight. Straight corner-corner macam tu, tapi dia bersih. Sebab apa? Laluan orang berjalan dekat sini guysku. Jadi ada pokok-pokok jatuh macam ni, kita kena angkat lah. Follow je ni. Pas follow tu, kita akan terangkan selepas tu pula lah. Untuk kita buat tanda-tanda untuk kita nak berjalan ke dalam lagi. Lepas tu satu lagi guysku, apabila korang sesat dalam hutan korang perhati je laluan macam ni guysku. Kalau bersih macam ni, tak ada pokok, tak ada yang macam dekat sana, sebab kat sini adalah laluan, laluan manusia ataupun laluan binatang yang selalu lalulah kot ni. Selamatlah untuk kita nak lalu guysku. Okey guysku, Mullah Hanafi akan bagi tahulah kepada korang laluan. Okey, yang laluan macam ni nampak bersih, cuma pokok yang jatuh. Nanti kita akan angkat untuk kita nak masuk ke sana guysku. Jadi bila korang sesat, korang boleh follow je jalan ni guysku. Sebab sini selalu orang lalu. Sambil-sambil korang lalu tu, korang buatlah tanda. Dia tak sama macam ni. Nampak ni. Dia banyak pokok sebab tak ada orang lalu. Kalau orang lalu pun nanti dia akan jadi macam ni guysku. Okey, dah belajar? Okey, macam tu je. Okey guysku, alright. Okey, mungkin next video kita akan kongsi macam mana kita nak pilih tempat perkemahan untuk kita berteduh. Sama ada untuk kita bermalam dekat dalam hutan. Jadi cara-cara pilih tapak pun tu kena belajar juga guysku. Nanti Mullah Hanafi akan share lah. Alright.